Next yang kedua, kena rajin survey kawasan keliling. Contohnya kan petang-petang ke, lalulah keliling kawasan rumah tu. Nak tengok apa, first tengok keselamatan dia macam mana. Ada tak ada ternampak kes pintu pecah ke, orang masuk rumah ke. Tanya-tanyalah jiran keliling kan, tak ada masalah, boleh je. Then tengok jiran-jiran ada yang buat hal ke, contohnya jiran selalu bising ke, contohnya lah. Kadang-kadang rumah tu cantik dah, tapi kawasan dia sunyi. So bila nak pergi kedai, nak pergi beli makan, nak keluar kerja ke pun takut seram kan. So bila dah lama-lama confirm stres. Okay, yang ketiga, kena fahamkan apa kos yang terlibat. Contohnya deposit rumah ke, deposit utility, and then yang sewa contoh dekat rumah apartmen ke, maintenance fee siapa yang bayar. So benda-benda ni kena clear dulu, kena confirmkan dulu sebelum korang bayar booking. So nanti at least bila korang menyewa tu tak adalah korang terbayar lebih daripada apa yang perlu. So nanti bila dah habis sewa, boleh claim balik apa yang patut korang claim. Dan last sekali jangan lupa minta rental agreement. So bila ada rental agreement yang clear, yang sah, and then nanti kalau contoh owner nak naikkan sewa, contoh lepas 6 bulan sewa owner nak naikkan sewa, and then korang check balik rental agreement tu, okay, kalau nak naikkan lepas tahun baru boleh naikkan. So at least korang tahu apa hak korang. So tak adalah korang ditindas macam tu saja kan. Ataupun owner nak halau ke, contoh tak rental agreement, pastikan jelas dan pastikan baca. Kalau kata time tu lah baru nak sign, baca je tak apa. Baca tu sampai habis baru sign. Ambil lah 10 minit ke setengah jam ke. Time tu lah tanya, fahamkan. So at least korang selamat lah. Tak adalah tiba-tiba kena itu, kena ini kan. Okay. Korang ada tak nightmare masa cari rumah sewa? Cuba share. At least kita boleh belajar sama-sama.